Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa ismihi syafil adi wa fis samaa'i was samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa ismihi syafil adi wa fis samaa'i was samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa ismihi syafil adi wa fis samaa'i was samiul alim. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Sama lagi dengan Asu Channel. Ini hari 1 Jun 2021 dan ini hari adalah permulaan bagi lockdown di seluruh Malaysia. Tapi lockdown kali ni tak macam lockdown yang mula buat. Lockdown kali ni banyak kelonggaran yang kerajaan berikan. Rasanya tak macam lockdown ni. Masih ada lagi peniaga-peniaga yang boleh dibenarkan berniaga. Yalah, dia orang pun nak survive lah hidup dia orang. Apa yang difahamkan sektor-sektor perkilangan, koperasi, tapi serius lah, banyak kereta ni, banyak kenderaan. Oh, ni motor awet bawa ni. Apa yang aku fikir jalan lengang 1 Jun ni, first lockdown ni. Tapi tengok kenderaan macam biasa je, macam semalam je. Kalau tengok dia punya suasana di atas jalan raya ni, tak macam lockdown lah, macam PKP je dah aku rasa ni. Tadi dekat rumah nak keluar macam risau jugalah kan.
Risau kenapa? Yalah, kita seorang-seorang je dekat atas jalan kan. Tetapi sebaliknya, bila berada di atas jalan raya, tengok banyak kenderaan. Jadi aku tidak berada di atas jalan raya keseorangan. Ramai lagi pengguna-pengguna jalan raya yang pergi kerja. Maju. COVID ni melanda negara. Untuk tahun yang pertama tu keadaan tak berapa teruk sangat, terkawal. Tapi yang gelombang yang ketiga ni, untuk tahun kedua ni, betul-betul memberi impak yang besar pada negara. Semalam hari Isnin, kes 6,800. Berapa 6,800 lebih lah kes. Kalau main ribu-ribu je. Laju tu. Banyak kenderaan. Aku ingatkan lengang. Kalau lengang boleh juga bepahan. Tapi banyak kenderaan lagi. Sektor ekonomi berjalan seperti biasa pada lockdown ni. Jadi tak tahulah apa makna lockdown tu. Ke lockdown. Aku rasa macam tak ada apa-apa makna sebenarnya lockdown ni. Okay lah guys, sampai ni je lah untuk sembang-sembang naik motor pergi kerja ni. Okay lah, kita
Bila mencari rezeki kan, rezeki kita kena teruskan. Okey, sampai ini je untuk video vlog aku kali ni. Bebe sikit lah pagi-pagi. Okey lah, kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih semua kerana subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.